Hi, I'm Malik Aziz and I'm ready to assist. Selalunya kalau orang nak inquire, diorang malu atau diorang segan atau diorang belum lagi decide nak jual rumah ke, nak beli rumah ke, especially for those yang belum ada rumah, nak beli rumah baru, diorang fikir macam alamak, aku boleh afford ke beli rumah ni? Aku boleh ke jual rumah ni dengan orang? Rumah aku dah 20 tahun, dah 25 tahun tapi boleh jual ke? Don't worry, kita jumpa dulu, kita bincang dulu, discuss, after that, lepas you dah ada clear picture of the process, then you can decide. Tak ada orang nak paksa nak jual, tak ada orang nak paksa nak beli. Guys, jadi jangan lupa follow Abang Malik kita di social media dia juga, okey? Okey, dan selain daripada itu, saya, Mango Bosku nak cakap dengan korang, sekejap lagi korang tengok cerita hantu ni, tak ada kena-mengena dengan hidup ataupun dah mati, okey? Kadang-kadang orang cakap, tengok boleh, percaya jangan. Jadi korang semua dah dengar kan, korang nak jual, nak beli, nak sewa, even though commercial, korang boleh contact Abang Malik Aziz kita. Jangan segan-segan, okey? Abang, teruskan. Malik Aziz, ready to assist. Ayo jelajah dunia bersama travelconnect.sg. Turki, Switzerland, Itali, Eropah Barat, Spanyol, Morocco, Venice, negara Balkan, Jepun, Pakistan dan Mesir. Pakej menarik Ogos hingga November ini. Hadiah eksklusif bagi yang datang menempah di pejabat kami. Travelconnect.sg melancung dengan penuh keyakinan. Jangan lupa senyum. Tak ada orang lah guys. Ha? Tak ada orang juga. Alamak. Ha? Alamak. Gelap ni macam mana? Ni on lampu lah ni. Tak boleh. Guys. Li. Siapa on lampu? Tak. Hoi. Tak. Apa pasal dia ni beli kat sini? Tak, korang tak pegang. Aku suruh pegang dia ni. Apa pasal dia ni beli kat sini? Ha? Kecoh siap. Daniel. Guys. Apa Daniel? Aku dah pulang. Pulang mana sih dia ni? Alamak, sorry. Ha? Tadi kasih dia duduk, Tegap. Tolong. Alamak. Aduh. Dia nak pulang mana pula ni? Daniel? Air dia dah minum air? Belum. Ha? Belum. Tadi dia hilang. Aduh. Tak ada kasih minum air? Kasih minum air? Astaghfirullahalazim. Apa dia nak ni? Tak apa. Lepaskan dia. Alamak. Nak pulang. Assalamualaikum. Kau nak balik mana ni? Kawan aku. Kau nak ikut apa? Nak ikut kawan aku. Kat mana? Aduh, macam mana ni? Yo. Kau nak isi bawang balik ke? Kau nak balik lah. Mana? Biar kita tengok. Mana dia nak pergi ni? Tahan. Dia nak ikut barang tadi. Guys, tahan. Masuk van dia. Kita hantar dia pergi Sembawang. Jangan. Baring. Mana kunci van? Tak tahu. Kita cek dalam. Ha? Tak, kunci van. Tadi siapa pegang kunci van? Tadi pada kau. Atas video. Aduh.
Mana ni kunci van? Oh, itulah. Dah dapat kunci van. Lampu ah. Okay, let's go. Tolong aku tengok-tengok kanan ni lah. Daniel okey tak? Ha? Cepat sikit eh? Okey, sekejap. Hari tu kita jalan depan sini je. Terus eh? Mana ni? Lagi depan? Okay, dia betul. Ni all the way straight yang. All the way straight eh? Gelap ni hari. Allah Akbar. Daniel okey tak guys? Lampu, buka lampu. Sabar Syah. Sabar, you just hold mama, okay? Buka pintu belakang. Aduh. Tak ada macam lah. Kita pun tak tahu mana dia nak pulang, Syah. Kasih dia bangun. Ya, bangun ni. Ini bukan Daniel guys, Jangan terpedaya guys. Daniel. Dua orang support angkat dia. Aduh, Jenny orang tak pakai slipper, tak apa. Okey, taruh dia bawah. Sekarang macam mana ni, Di? Daniel. Sekarang kita dah sampai ke rumah kamu. Mana rumah kamu? Pak hari tu lah, betul lah yang Pak kita jalan tu. Betul. Tak ada. Angkat dia, kasih dia jalan sendiri, Adi. Kasih dia pulang lah. Kasih dia keluar daripada badan Daniel lah. Tidak hanya nak 2 orang saja ikutmu. Apa kau nak? Aku hanya mau 2 orang saja ikutmu. 2 orang? 2 orang je. Alamak. Habis siapa Syah dia nak antara balik ni? Kecoh Syah. Aduh. Okey, dia angkat dia. Kau boleh tak? Tolong. Kan 2 orang tapi nak jalan jauh tau Pak dalam tu. Mana walkie-talkie? Okey, walkie-talkie. 1. Lagi 1 walkie-talkie. Ni dah on. Okey, dah on. Test. Okey, bagus. Lagi 1. Okey, test. Okey, nice. Okey, di kau pegang walkie-talkie. Bag taruh. Jangan pergi. Kau main dia. 2 orang pimpin dia. Jalan ke dalam lah. Jadi sekarang kau pegang gadget tadi. Okey, boleh. Okey, apa-apa kau rekod dah. Sekarang kita tak bawa air putih. Saya datang sini. Kedai pun tak ada.
Kedai tak ada. Mana nak dapat air putih? Aku pergi beli. Okay, tak ada, kau pegang gadget. Nanti aku patah balik sekejap lagi. Okey, boleh. Okay, Di. Aku rasa everything good. Guys, torchlight. Okay, kau try off, on, kau try pakai. Torchlight, tengok. Okay, Di. Aku sekarang banyak-banyak air aku lupa bawa. Jadi aku akan pergi beli air. Kau pergi kat sana, jorang kat base. Jadi apa-apa walkie jorang je. Okey, boleh. Okay, CP ni aku pergi Kampung Wak Hassan sana beli air yang kat park dia tu. Okey, boleh. Okey. Kan. Okay. Air pula terlupa. Betul tak betul nak masuk ni? Betul. Dah ada ni yang Melayu. Allah Akbar. Dia betul-betul dia jalan. Hey Di, tunggu sekejap. Aku dah on the way, dah masuk dalam ni, kasih air. Korang kat mana? Aku dah masuk sebelah dalam je. Okey. Sekejap lagi aku sampai. Okey. Mana kamu mau pulang? Mau pulang sana. Kamu ikut aku di sini. Ni, boleh? Boleh? Saya seorang ikut dia. Taklah, ikut you. Macam mana ni? Tak apa, you ikut je Daniel. I ikut dari belakang. Okey. Bi, dia ketawa, Bi. Dah tak ada ikut you ikut sebelah. Pasal dia nak you yang hantar. Ni apa pula tak habis-habis. Allah. Astaghfirullahalazim, Bi. Ya Allah. Bi, tengok kat tiang lampu tu, Bi. Mana ada apa-apa? You tengok betul-betul kat tiang lampu. Tak ada. Tak ada apa-apa lah. You tengok Ni, betul-betul tak ada apa-apa. tadi nampak. Tak ada, mana ada? Nampak. Tak ada, ni Daniel ni tak habis-habis. Ni tak ada ke? Tak ada apa-apa. Ada, tadi I nampak ada. I tak tipu you. Eddie, send over Eddie. Eddie, send over. Sen. Korang kat mana Sia? Aku tempat hari tu Daniel? aku jalan. Lepas tu aku tak nampak Daniel? korang. Aku tak tahu dekat mana Sia. Oh, dari tempat hari tu Nel. kau jalan straight. Kau belok kanan, dia sebelah dalam lagi. Banyak tempat hari tu aku jalan straight, belok kanan, all the way straight. Yes, betul. Okey. Aku try jalanan ni. Aku tengah torchlight apa. Semua tak ada sial. Okay, cepat sikit. Astaghfirullahalazim. Berapa jauh ni kau nak bawa aku jalan ni? Mana rumah kau ni? Kamu semua bodoh. Den, Bi tolong Bi. Allah Akbar. Hey, sibuk jauh ke? Sen, tolong aku Sen. Sibuk berapa dalam ni? Dalam. Apa jadi? Nak balik entah berapa jauh. Astaghfirullahalazim. Ni apa jadi Kau tengok sekarang ni dua-dua dah kena pula. Allahu Akbar. Ni kat habis-habis ni je ni. Tak tahu. Daniel? Siapa kamu? Kedua di sini. Astaghfirullahalazim. Aku pening Sen. Ha? Macam mana nak call orang? Kita tak ada, kita angkat dorang balik lah. Angkat. Ini senyum-senyum sia. Di, tak ada kau jalan, kau angkat je ni, aku angkat je ni lah. Mana Kau tak bawa handphone? Tak bawa handphone. Aku ada walkie dorang lah. Walkie kat aku. Allahu Akbar. Itu punya handphone ni. Cek kunci dah. Jap. Ini biar aku berbual. Ni dia. Hello? Guys. Masuk guys. Kecoh sia Daniel
Sekarang masih sama position. Sekarang beda pula surah kena, Syah. Dekat tempat sama. Okey, 4-5 orang boleh nak angkat dua-dua ni. Okey, bye. Okey, jom on the way masuk. By the way, aku nak kau pegang bedah, jangan kasi dia lari. Okay, boleh. Dah sampai Yasin. Tolong Jadi makin berat, Syah. Okey. Kita bawa given. Bawa given je. Kita dah kena tunggu. Jom ni. Kau jaga bedah, Okey. Okey, boleh. Kau tepas. Jangan kasi kau lari. Dah dua-dua ni dah kecoh Pegang dia, jangan kasi lari guys. Kau jaga bedah. Kecoh, Syah. Okay ni, tak ada sekarang kita dah sampai kat van dah. Gadget kau kasih aku balik. Sekarang betul-betul dah kacau ni. Campak dia dalam van. Kak, tolong kak. Aduh. Buka van. Okey. Ini ada budak. Jangan. Kat belakang. Beda pun dah kena. Tolong beda. Duduk dalam. Aduh, sekarang lain pula yang kena ni. Allah. Daniel kasi depan sikit. Daniel depan sikit. Dia ni apa pasal pula? Kau panggil dia tengok dia sedar ni. Be? Aduh. Dah tahu dia ni. Kacau lah, Syah. Dan sekarang macam mana ni? Ustaz pun tak ada dengan kita. Apa tak ada. Atas fan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum semua. Nama saya Ramadan, saya pada Nur Jahan Global Enterprise. Kami di market ni dah 17 tahun. Kat sini kita ada jual Japanese car, Continental dengan juga family car. Kenapa nak kena pilih Nur Jahan Global Enterprise? Pasal kita akan kasih body kit free, rim free, color free, kamera, dengan on top of that kita akan kasih 6 bulan engine dengan gearbox warranty. As for down payment, korang nak zero down payment boleh, 500 drive away boleh, 1000 drive away pun boleh. Korang boleh datang kat office aku, nombor 18 Kaki Bukit Road 3, lift lobby nombor 4, tingkat 2. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh call atau WhatsApp nombor aku 93669403 atau Hasan 90017559. Kod Mango Bosku, korang akan dapat $1000 cashback. Jumpa korang semua di sini.